Okey, untuk hari ni kami syuting banyak kat Westlake Hangzhou, tapi matahari kat luar kalah panas Malaysia weh. Westlake atau Xihua adalah sebuah danau air tawar yang terkenal, terletak di Hangzhou. Terkenal dengan keindahan pemandangan yang menakjubkan, warisan budaya dan kepentingan sejarahnya. Ia sering dianggap sebagai salah satu tasik terindah di China dan telah menjadi sumber inspirasi bagi penyair, seniman dan pengembara selama berabad-abad. Pada tahun 2011, Westlake diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO kerana pemandangannya yang indah dan kepentingannya dalam budaya serta sejarah China. Westlake ni sangat berkait rapat dengan cerita rakyat dan puisi China. Banyak lagi dah terkenal yang berkaitan dengan tasik ni, menjadikannya subjek popular dalam kesusasteraan dan seni China. Kat sini pelawak boleh sewa perahu, berjalan santai atau berbasikal di sepanjang laluan yang pemandangannya menakjubkan. Westlake ni cantik sepanjang tahun. Ada bunga sakura pula tu pada musim bunga. Musim panas pula penuh dengan kehijauan. Pada musim luruh pula daun-daun pokok ni berwarna-warni. Musim sejuk pula landscape-nya tenang dan sunyi.